yang seronoknya tuan-tuan, mazhab yang empat ini seolah bertali, tali menali antara satu sama lain. Contoh kita lihat, Imam Ahmad bin Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik, Imam Malik pernah belajar daripada Muhammad Al-Hasan yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah, Muhammad Al-Hasan belajar daripada Abu Hanifah. Seolah mazhab yang empat ini tuan-tuan adalah satu mazhab pada hakikatnya. Faham tuan-tuan? Siapa kata mazhab yang empat ini punca perpecahan? Punca perpecahan apabila kita menerima dakwaan bahawa kita tak perlu kepada mazhab, hanya pegang Quran hadis saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu ada empat mazhab, kemudian kita tinggalkan empat mazhab ini, kita hanya pegang Quran dan hadis, maka bukan empat mazhab, dalam surau ini saja dah ada 100 mazhab. Betul tak? Masing-masing mempunyai kefahaman masing-masing berkaitan dengan isi kandungan Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa kata? Siapa kata imam-imam mazhab ini tidak hormat menghormati antara satu sama lain? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal hormat kepada Imam Syafi'i. Sebab peringkat beliau menyatakan bahawa Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi aku dan keafiatan bagi jasad aku. Beliau menyatakan, selama 20 tahun aku mengenal Imam Syafi'i dan aku tak pernah meninggalkan doa untuknya. Walaupun dia telah menjadi imam mazhab, menjadi ulama yang besar yang digelar Amirul Mukminin, ketua bagi orang mukmin dalam hadis Nabi SAW, kerana beliau telah menghafaz 1 juta hadis Nabi SAW. 1 juta hadis Nabi yang dihafaz oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Tapi kita pada hari ini yang tak menghafal 10 hadis pun, hadis 40 tu pun dah belajar 10 tahun tak khatam-khatam. Kemudian kau nak cuba menghafal pula, menghafal buluh kasab dapat hujung pangkal lesap. Tiba-tiba menabik dada, tak payah pakai mazhab, pakai Quran hadis. Ya salam. Ya? Ini salah satu bentuk jenayah di dalam disiplin ilmu Islam. Kita tidak menolak, kita tidak menutup pintu ijtihad. Tetapi kita nyatakan di sini bahawa kita tutup pintu itu bagi orang yang seumpama Ustaz Fuad. Kita hanya akan buka bagi orang yang seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Cuba tuan-tuan senaraikan di hadapan saya hari ini siapa orang yang seumpama Imam Syafi'i. Siapa dia? Cuba sebutkan seorang yang seumpama Imam Syafi'i. Kalau ilmu dia boleh mengatasi, bagaimana pula amal mereka? Yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan, sehari 2 kali khatam Quran, tuan-tuan. Dapat sebulan sekali tu nek moyang kami Johor tu, tuan-tuan. Ya, kalau dah marah tu kena keluar cakap rembau sikit. Ya, kalau kita boleh menandingi ilmu Imam Abu Hanifah, siapa boleh menandingi amal Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah mengkhatamkan 7,000 kali khatam Al-Quran di tempat pembaringan dia wafat. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Tuan-tuan ni di antara maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Ya? Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Ha? Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Sebab itu ini merupakan dakwaan kalam faghir, kalam kosong yang tidak mempunyai sandaran. Dan ini merupakan fitnah pada zaman ini, tuan-tuan. Ya, apabila kita tidak mempunyai pegangan dalam hukum fiqh, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf dan sebagainya, itu yang pada hari ini akhir sekali orang mengaku jadi nabi, kan? Jiran tuan-tuan. Ya. Akhir sekali yang jadi ayah pin. Akhir sekali yang zikir dengan lutut dia pula la ilaha illallah. Saya pun suka juga tu. Zikir lagu lutut tahu. Astaghfirullahalazim. Ya. Kerana kejahilan ummah pada hari ini. Ya, jadi kita kena faham masalah tuan-tuan ya. Tuan-tuan taklah okey semua ni dalam ni.
Yang di luar tu agaknya lah ya. Ya.